أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ni untuk kita menyambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita ni dah masuk muka surat 83. Dia penawar ni lebih kurang 100 muka surat. Ni kita ni 83, maknanya lebih kurang 17 muka surat lagi. Kena ready kambing muka hotel kan habis kita nutup kita ni kena kambing. Jadi buat mana ada gauk ni kena ready awal-awal lah. Ada laka, sihat laka. Okey dah. Ada dah sore okey. Tu. Ayat awal ni suruh ready, boleh sipil-sipil lama-lama boleh. Kau besar je tak? Kalau ayat lewat agak, ayat seekor je lah. InsyaAllah ni. Gorah tu. Tapi sungguh. Gorah pun. Jadi insyaAllah. Okey. Jadi kita masuk bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Masuk bab ikhlas. Jadi kita ngaji kitab Penawar ni, dia susunan kitab dia ni comel. Susunan kitab dia ni comel. Mula-mula dia perkenalkan kepada kita anggota-anggota zahir. Dia ada 7 anggota zahir. Yang mana anggota zahir inilah yang akan membantu kita untuk jaga anggota batin yang paling besar sekali, raja paling besar sekali dalam diri kita ni, iaitu hati. 7 anggota zahir, start dengan mata, telinga, kemudian mulut, kaki, tangan, perut, kemaluan. 7 anggota. 7 anggota zahir ni, lepas dia syarah 7 ni, tak. Bermula dia kata apakah tujuan setiap anggota ni. Mata, apa tujuan mata? Telinga, apa tujuan telinga? Lepas dia buat ayat tujuan, kemudian dia royak lagu mana cara nak jaga mata. Lagu mana cara nak jaga telinga, dan seterusnya lah. 7 anggota tu, setiap anggota tu lagu mana cara nak jaga dia. Cara nak jaga mata misalnya lagu mana cara nak jaga mata, iaitu dengan cara kita melihat kepada benda yang diredai oleh Allah. Dan kita kena ingat nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, nikmat mata, dengan mata ni lah kita akan melihat nikmat-nikmat dalam syurga sekali lagi. Dan kita akan tengok nikmat yang paling besar, iaitu nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam syurga sekali lagi, nikmat yang paling besar, nikmat melihat Allah. Boleh tengok Allah. Jadi kalau atas dunia duk sahih, duk tengok benda maksiat, duk mengaruk, duk tengok benda-benda haram, so gedak sikit lagi nak tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Tu dah. Jadi yang bagi benda tu dulu. Habis 7 anggota, dia pergi kepada hati pula. Hati, yang bagi penyakit-penyakit hati. Kita bahas belakang dah ni tak? Sifat-sifat mazmumah berkait dengan hati, sehinggalah kita masuk sifat mahmudah. Sifat yang dipuji, terpuji. Bapa kena tahu sifat mazmumah dulu. Bapa dia tak susun kata
Kena reti sifat baik dulu baru sifat jahat. Sebab sifat baik ni tak ada guna bersifat dengan sifat baik kalau hati tu masih lagi kotor. Pakai air bau, tahi lekat kaki lagi. Oh, yang pakai air bau tu pakai main banyak. Mandi dak lagi. Tubuh berjebak lagi. Peluh. Tapi dia sembuh air bau. Jadi gejo ke? Tak jadi gejo, nah. Oh, nanti dia lekat lagi kaki. Jalan bau, bau mana? Kaki dia punya. Jadi batu kena cuci dulu. Cuci, mandi dulu. Mandi, cuci daripada najis, ada najis ke, ada gapo kotoran, kita buat bersih dah. Baru kita pakai baju, kita pakai perhiasan yang comel, kita pakai air bau. Tu jadi tasawuf dia panggil at-takhalli qabla at-tahalli. Cuci sebelum kita memakai dengan pakaian yang indah. Cuci hati kita daripada perangai-perangai buruk. Lepas tu baru kita pakaikan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan sifat terpuji pada malam ni kita masuk dah, iaitu yang keenam, iaitu ikhlas. Ni. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala, bab yang keenam pada menyatakan ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, ikhlas ni maknanya khalis, kosong. Kosong. Maknanya kita buat satu-satu amal dalam hati kita ni tak mengharap apa-apa. Kosong. Itu ikhlas. Kita kadang-kadang wis sedekah, kita berharap lagi. Tak? Kita wis sedekah 25 ya. Oh, aku boleh moyak, aku boleh 50. Oh, sedekah semangat saja. Tu ikhlas juga, ikhlas tahap rendah. Kita masih lagi mengharap, ada harapan lagi dalam hati kita ni. Kita boleh moyak, Islam kata boleh 10 kali ganda, boleh 50. Oh, bui ni moyak. Baik, kalaulah Islam tak kata apa-apa, bui ke tak? Kalau wi ni moya tahu boleh hidup. Tak wi. Kena kut kita. Jadi ikhlas ni memberi tanpa mengharap apa-apa. Kalau kita memberi, kita niat nak suruh orang balas, tak ikhlas. Tapi kalau kita beri nak suruh Allah balas, ikhlas tahap pertama. Ikhlas dah tu. Boleh pahala dia masuk dalam kategori orang ikhlas dah. Tapi masih lagi rendah lagi. Orang yang paling tinggi sekali, dia ikhlas, dia nak kepada Allah semata-mata. Kalau bui kerana nak syurga Allah, ikhlas. Boleh dah tu. Bapa duk bagi sumbangan banyak ni. Oh, sebab nak syurga, alhamdulillah. Ikhlas. Tapi paling besar sekali, syurga pun tak ada dalam hati dia. Ni wali-wali Allah tak. Bapa buat amal ibadat ni nak syurga ke? Rabbi tak ada biar kata, kalau aku buat ibadat kerana nak syurga-Mu ya Allah, masuk aku dalam neraka. Ni level mana ni? Ni bukan level orang awam. Level orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita orang awam ni, alhamdulillah dah. Batu orang buat terlibat dengan rasuah, tak ada ikhlas. Saya ambil lah datuk, saya ikhlas. Ikhlas pun mesej dah tu. Projek tu jangan lupa. Mana ada ni. Dia wi 50,000, dia boleh 500,000. Tu. Kalau dia wi 50,000, dia boleh 10,000, baik tak payah wi. Dia wi tak gagak. Projek kecil, projek 10,000 je. Tapi dia wi hadiah perkahwinan ni 50,000. Tak ada orang buat. Oh lu main dah. Ada ikhlas ada dalam hati mereka? Tak ada. Nampak? Ikhlas ni memberi tanpa mengharapkan balasan. Seumpama seorang ayah ni anak. Ayah beli pepah anak, ada tak mikir? Masa beli tu ayah anak aku besar-besar kat lagi ni 1,000 sebulan kena bagi kat aku ni.
Baru pada nak beli pepoh, nak beli susu, nak bangun tengah malam. Ada tak kita mikir gitu? Tak ada. Kalau ada kat berat benar lah ayah. Tak layak jadi ayah. Masuk mula baby tak boleh berumur. Tak boleh jadi ayah lagi. Ada tak? Tak ada tak. Sebab cinta kepada seorang itu menyebabkan kita tidak mengharapkan apa-apa. Itu dipanggil al-mahabbah ar-rifqah. Cinta yang kerana kasihan. Tak seumpama ayah khidmat kepada anu baby kecil ni. Tak. Oh, dia bangun tengah malam tukar pampers, bangun tengah malam jerit beri susu apa semua. Ada tak kita mengharapkan? Budak ni berapa kali dah ni? Kita bangun tengah malam sebab dia catat. Besar sikit lagi baca depan dia ni. Ni 300, ni 500. Total berlaku kira mudah-mudah 1,500 lah. 1,500 boleh mu kena wikat aku. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tu. Tu ikhlas tu. Contoh mudah. Ada tak kita mengharap apa-apa? Tak ada. Harap nak suruh balas. Walau kita mungkinlah kita harap Allah Taala balas. Tu ikhlaslah tu. Tapi kalau betul-betul orang yang dekat dengan Allah, dia tak mengharap apa-apa balasan. Sungguh dia bagi sungguh. Ni orang kita ikhlas tu royak. Ambillah buat ikhlas ni. Jadi boleh jadi dia betul-betul ikhlas, boleh jadi kurang ikhlas. Mana royak dia bui. Boleh jadi dia royak tu memang betul-betul dia ikhlas, tapi boleh jadi dia nak royak tu nak suruh nampak dia bui. Asalnya kawan ni seorang yang tahu. Lepas royak ambut ikhlas, ramai orang tahu. Nak jadi riak pula belanja. Tapi ala kulihan kembali kepada hati kita Hati kita lagu mana hati kita semasa kita buat amal. Tu. Bagi payah berlaku ni. Orang ikhlas syaitan tak boleh kosek. Kalau dalam perjuangan orang yang ikhlas kekal. Tak tubik. Masuk dalam perjuangan kerana nak projek, tak ada projek tubik. Dia tubik, bukan projek tubik. Tak. Sebab apa? Sebab Allah lah kata dah. Malaikat apa ni? Setan dia berjanji dengan Allah Taala. Setan berjanji dengan Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in. Janji setan. Aku akan menyesatkan mereka semua. Semua manusia ni setan akan sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allahu akbar. Melainkan hamba-Mu yang mukhlas, iaitu yang Allah Taala jadikan mereka ikhlas kerana Allah. Wa'ani ni Allah Taala rakam mudah dalam Quran, setan tak boleh nak kuasai. Kalau masuk dalam perjuangan ikhlas, mata-mata kerana Allah. Duk bawah ke, duk atas ke, serupa ya. Tetap akan bersama. Tu. Contoh kita buat program kat masjid lah, contoh Kalau tanya buat makan, ramai mari. Kalau tak buat makan, tak ramai. Maknanya apa tu? Kena buat makan banyak lagi. Alik penganjur ni jangan kita nak ukur kan. Tak ikhlas belakang ni bawa makan jangan. Alik penganjur ni kita kena mikir lagu lain. Cuma alik peserta tu. Alik peserta mari ni, aku mari kena nak makan kau kerana nak gapo. Situ kita jangan buat hukum kat orang. Buat hukum kat orang. Tak ikhlas belakang. Minggu depan bawa makan. Kelas kali dia pun tak mari. Tak jadi program tak. Ayatnya ikhlas tu tak. Bila mana kita tidak mengharapkan apa-apa ganjaran. Baik, ketahui olehmu, kata Syekh Musannif rahimahullah taala, ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu apa dia ikhlas? Menunggalkan Allah Taala pada segala taat dengan qasad. Ikhlas ni tak perbuatan kita menunggalkan Allah. Hanya Allah Taala aja kita nak dalam setiap taat perbuatan kita tu. Perbuatan baik yang kita buat tu kita hanya nak Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah.
nawaitu fardal zuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala juga. Jadi kita niat semaya tu comel dah lah. Tak? Niat ikhlas dah. Cuma tanya hati kita lah pula. Tak? Tu. Dengan kosak yang ni dengan niat. Menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat, yang ni segala kebajikan yang kita buat tu, dengan kosak yang ni dengan niat. Kita niat tu kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kepada redha Allah, tinggi dah tu. Nak kepada syurga Allah, tinggi dah tu. Nak suruh Allah Ta'ala balas di dunia, ikhlas dah, tapi bawah sikit. Wi 5 ya supaya apa? Allah balas 100 ya. Mungkin ni kan banyak cerita-cerita kan. Banyak tak? Betul. Nak cerita tu cerita betul. Wi 5 ya, wi 10 ya, Allah Ta'ala balas berkali ganda. Tapi kita nak bui tu jangan niat gitu. Kalau nak bui sungguh, pahala Allah Ta'ala bui lebih banyak lagi. Ni kadang-kadang orang nego kan. Businessman. Saya tidak pernah meninggalkan amalan. Iaitu saya sentiasa bersedekah setiap pagi. Sebanyak RM50. Ya berapa. Kadang-kadang dia bagi ikhlas dah. Lepas royak tu jadi tak ikhlas. Nak suruh menunjuk kau orang. Tu bahaya tu, penyakit. Kalau niat royak tu dengan niat nak suruh orang lain semangat bersedekah, tak apa. Lepas tu apa ni? Bila mana wi sumbang kadang-kadang banyak tak. Orang buat replika cek RM50,000 sahaja. Kita pun baca 50,000 sahaja. Bagi dia sahaja. Bukan. RM50,000 sahaja ni tak sebi orang tambah lagi belakang tu. Nama kan kalau tak bu sahaja 50,000, orang pun tambah juta sahaja. Tambah juta belakang tu lain lah nilai ni. Jadi orang bu sahaja tu nak suruh berhenti situ nilai dia. Bukan sahaja tu ni je sekarang ni bukan. Baik. Jadi dia buat replika besar, dia bagi sumbangan. Ikhlas ke tak lagu tu? Tanya hati. Kadang-kadang buat gitu tu boleh pahala banyak. Kadang-kadang kalau hati dia ni betul ikhlas, dia buat gitu tu, nak masuk laporan syarikat. Nak tolak LSDN, cukai ke apa semua. Contohlah Jadi ada bukti dia bagi sumbangan sikit-sikit. Hati dia kerana Allah. Ikhlas ke tak lagu tu? Tanya hati. Kita boleh tengok di cek tu. Namanya kita kata, ni tak ikhlas ni, cek bersabar. Tak, kena tanya hati. Jadi kita tak perlu nak nilai hati orang ni, tak perlu nak hakim, jadi hakim hati orang, tak? Ada orang setengah tu dia pergi ke masjid. Abang ingat di masjid Binjar. Ada seorang ni hamba Allah, dia pergi 2 juta. Lama dah ni masjid Binjar, siap lama dah. Dia ada gear dia. Seorang dia tu, siapa dia tu? Tak kenal apa. Kita pun tak kenal. Dia pun tak kenal. Dia pun tak dikenali. Boleh jadi ikhlas. Dia nak jaga hati, dia takut orang kenal ke, dia takut orang kata dia ni pemurah apa semua, dia using. Jadi dia pun sembunyikan. Ada juga lagu tu. Jadi ikhlas ni tengok kepada hati bukan tengok kepada zahir, tapi tengok kepada hati. Dan itu bahawa menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Dengan amalan yang dia buat tu, dia hanya menuntut hampir. Apa menuntut hampir? Nak dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah. Bapa buat amalan gini-gini ni, nak dekat dengan Allah. Tu. Tiada akan sesuatu yang lain daripada Allah. Bukannya nak kepada sesuatu yang lain, tak, tapi kerana Allah semata-mata. Tu ikhlas. Gapo sesuatu yang lain tu seperti puji manusia. Kalau dalam hati kita tu nak suruh orang puji, tak ikhlas dah lah. Mari awal jabat apa? Nak suruh boh
dipuji. Subuh naik pakat cepat sikit ni boh. Tapi awak semua. Boh ya, tubik pun awak. Awak dia niat pergi awal tu sebab apa? Sebab boh nak suruh naik pakat, nak suruh naik sikit-sikit. Tak ikhlas tu. Nah. Dan harta benda ataupun niat nak boleh harta benda. Nah. Oi, ayah tak sihat ni. Berah balik dia. Nak boleh saka ni. Nah. Oh, khidmat-khidmat kau ayah tanya yo. Harta ayah wak ujung tu lagu mana Oh, nak tanya, nak buat. Ambil kamu dalam hati. Yes, berjaya. Jadi dia balik ayah sakit, dia balik tu nak reto. Bukan kerana nak tolong ayah tu. Nah. Tu tak ikhlas lagu tu. Nak. Dan dimuliakan begitu juga niat kerana nak dimuliakan oleh orang. Buat gapo-gapo buat kerja, nak suruh orang tengok kita dimulia, nak suruh orang pandai kita tinggi dan sebagainya. Dan lainnya daripada segala tujuan dunia. Tu yang membataskan antara ikhlas dengan tidak ni, hati kita ni mengharap ganjaran dunia ke ganjaran akhirat. Tu dia punya garis pemisah. Kalau hati kita ni nak ke dunia, tak ikhlas. Kalau hati kita nak kepada akhirat, alhamdulillah, ikhlas. Batal apa kata tak ni, tak wili moya nak 50. 50 ya tu dunia ke akhirat. Ada ke duit akhirat 50 ya, ringgit Malaysia? Tak tahu. Ni pahala. Pahala ni mata wei akhirat. Jadi kita beri tu niat akhirat kita. Niat kebajikan mak ayah kita, niat kebajikan orang-orang kaum kerabat kita dan sebagainya. Tu. Dan bahawa ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Nah, ikhlas tu adalah satu kelakuan, satu perangai hati yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh syarak. Dan tiada diterima akan amal ibadat melainkan dengan ikhlas. Allah Taala tak terima ibadat melainkan yang ikhlas saja. Kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah, tak terima tak? Tak terima. Nah, mari main Jumaat, awal semua. Apa? Tu bakal mertua ada. Tebal tak mari kena reject dia. Contohlah, tak ada sini. Tak. Contoh. Dia duduk jauh rumah dia, masjid dekat rumah dia ada tapi mari masjid tua dia, bakal mertua dia. Mari awal ni. Tok Bila ada dah. Minta dengan Tok Bila, boleh kau hamba nak bel. Tok Siok ada dah. Nah, mari awal pada Tok Siok. Dia tu pok gak pula jadi. Tok Siok nak buka pintu tu, saya siapa dah ni. Awal dia ni. Tujuan ke apa? Nak anak orang. Nah. Tidak ikhlas. Nah. Patut semaya lagu tu, semaya bukan kerana Allah. Tak terima dak. Tak terima. Nah. Tak terima. Tu. Kita diri pun kalau contoh dak. Orang nak bini dengan kita. Contoh ni. Kita ni jenis harta banyak, piti banyak. Orang nak bini dengan kita. Bolehkah saya nak jadi isteri awak? Apa? Sebab awak piti banyak. Kita terima tak dia? Dalam hati dia, kita tak tahu, dia tepik mulut dah ni. Tepik mulut sebab nak piti kita. Kita terima kau, kita reject. Ambo rasa ramah ke jawab, reject. Nak harta ni. Agak-agak nak harta sipel hati dah paling kurang tak. Ni ayat tu kan, nak harta. Jadi kalau kita tak ada harta, tak ada. Kita akan terima duk cinta lagu ni. Orang kasih kita bukan kerana kita, kerana harta kita. Awal-awal lagi kita reject, betul tak? Ni Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat amal bukan kerana dia. Tak kau marah dia. Semaya kerana makhluk, kerana nak harta, kerana nak sikit-sikit. Buat amal ibadat kerana nak harta, kerana nak pangkat, nak kedudukan. Bukan kerana dia. Allah Taala terima ke tak? Tak terima.
Supo saat ni lah. Supo orang nak kita kerana harta kita. Nak kita kerana jawatan kita. Kita pun tak terima cerita lagu ni. Tak. Maka begitulah. Amal ibadat bukan kerana Allah Ta'ala tak terima. Akhirat sekali lagi kita minta pahala dengan orang tu. Berapa juruh ni mo ni? Ni ada ni mocik ni. Buat baik depan dia. Sebab nak perhatian dia. Akhirat sekali lagi kita minta pahala dengan dia. Bukan minta pahala dengan Tuhan. Telah berfirman Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala pada ketika membersihkan mereka itu baginya akan agama mukhlis, ikhlas, lahuddin, bagi Allah akan agama. Tu. Ikhlas kerana agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi membersihkan mereka itu baginya akan agama, membersihkan daripada syurga yang besar dan syurga yang kecil. Syurga kau syirik Padahal oleh mata ni, artinya tiada disuruh, padahal tiada disuruh gitu. Mana padahal tu? Padahal mereka tidak diperintah melainkan gitu. Lebih kurang dah situ. Tak ada salah situ tu. Cuma belakang-belakang ni. Mereka itu pada ketika membersihkan mereka itu baginya akan agama daripada syirik ke syurga. Tak ada. Jalan tu. Tu. Sin ni syurga. Mata Jawi ni dalam syarah dia ni, syarah Buriyatul Talib ni, syirik daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Alah sawak lah. Apa pun dah nampak kalau terjemahan dia berarti situ ya. Tak? Pada ketika membersihkan mereka itu baginya akan agama. Kalau tambah daripada syirik tu, maknanya tambahan tu membersihkan daripada syirik yang besar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Maknanya orang yang ikhlas ni tak? Dia orang yang menyucikan diri dia daripada syirik yang besar, iaitu murtad lah, dan juga syirik yang kecil, iaitu riak. Seperti mana hadis Nabi, sesungguhnya inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar wa huwa ar-riya'. Bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu, syirik yang kecil, iaitu riak. Riak ni syirik kecil. Baik. Jadi orang ikhlas ni tak ada bersih diri dia ni daripada syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Itu kalau kita nak guna apa ni, inilah semua situ dia potong tu, tak ada tu. Okey, tak apa. Sini jadi syurga tu ni, kita tukar sikit sini.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya hanya sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Innamal amal, hanya saja sah ibadat tu bin niyat, dengan niat. Dan hanya sahaja bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia seorang akan barang. Orang tu dia niat gapo? Pergi kereta baru niat gapo? Walaupun naik kereta sekali belaka. Sore nak lagi makan gula belaka. Kan? 4 orang naik kereta pergi kota baru lagi makan gula. Tapi dalam hati niat lain-lain. Sore ni nak pergi makan gula, nak ucap tahniah kepada sain dia buat menikah. Ni. Sore lagi lapar nak makan ni betul lah. Ni, betul lah dah molek orang ajak makan gula kak. Dah molek. Asalnya perut boleh kelik niat lain-lain tak. Sore lagi beli hadiah ke apa semua nak menghargai sahabat dia. Sore lagi tak ada kerja rumah orang ajak pergi lah. Mana daripada saja baik pergi. Niat lain-lain mengikut niat tu. Tu. Tiap seorang tu mengikut apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan dapat Allah dan Rasul. Tak. Niat Allah dan Rasul dapat Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah dia niat nak kepada dunia, awi mur'atin yang kihuha, ataupun berhijrah kerana ada orang tino, muhajir. Ni dia ada seorang sahabat ni tak, sebab urut adil ni antaranya disebut ada seorang sahabat dia pergi minta orang tino. Kahwin ni dia kata saya akan terima awak kalau awak berhijrah. Kalau berhijrah pergi ke Madinah baru boleh nikah. Dia pun berhijrahlah ke Madinah. Bukan sebab arahan Rasulullah. Bukan sebab arahan Rasulullah, bukan sebab arahan Allah, sebab nak menikah. Maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah dia tu kepada apa yang dia niat. Niat nak menikah, boleh nikah. Sampai Madinah boleh nikah sungguh. Orang lain boleh pahala belaka. Sebab kerana Allah dan Rasul. Maka barang siapa ada berpindah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sekali. Tiga tu dah. Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan barang. Dan tiada baginya barang yang berniat akan dia barang oleh orang yang lain. Maka barang siapa yang ada berpindahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Artinya barang siapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasul, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Hijrah min daril kufr ila daril Islam. Pindah daripada negeri kafir ke negeri Islam. Bapa pindah sebab nak jaga agama. Tak boleh nak semayang duduk situ. Kena kacak kau orang, kena kena kau orang. Rumah orang naik, kereta orang pecah. Apa? Bagi tahu Islam. Kita pun lari. Hijrah. Mari ke negeri Islam. Kenapa? Kena jaga agama. Waktu tu boleh pahala. Dan barang siapa ada berpindahnya kerana dunia, yang mendapat ia akan dunia, pindah kerana dunia. Apa pindah ni?
Oh, bisnes. Pergi ke Mekah. Kan? Ada orang pergi Mekah. Tujuan apa pergi Mekah? Umrah, ibadat. Masya-Allah. Boleh pahala. Sore lagi bapa pergi Mekah, business trip. Dia tak niat kerana ibadat dah, nah. Pergi tu kerana bisnes. Kerana ada peniaga, muka peniaga. Nah, jual wartamah Mekah. Oh, besok. Orang Mekah tak boleh lawan dia peniaga. Lebih pada orang Mekah peniaga dah. Jadi dia pergi tu tujuan kerana dunia yusibuah. Kerana dia dunia yang akan dia dapat. Tu keuntungan dunia memang ada. Hamba pergi Mekah itu tahun lepas ni. Tahun lepas lah. Tahun baru ni. Pergi Mekah itu jumpa dengan seorang ahli perniagaan. Masa tu sembahyang Jumaat. Lepas siap sembahyang Jumaat, kita kenal dia orang baca ni kok. Tanya ada apa ni? Oh, dia kata ada mesyuarat. Betul ni. Dia bukan kata tak ikhlas ni. Tapi tujuan dia capu lah. Tak? Mari tu ada kerana tujuan bisnes sikit. Ada mesyuarat. Nak buka nego sana. Oh, bisa. Orang baca kita. Tapi dia buat umrah dah. Buat umrah ke apa dah lah. Tu. Moga Allah Ta'ala terima lah umrah dia tu. Tapi capu tu. Siapa mutawih? Mutawih. Pergi seumur. Banyak duduk Mekah pada duduk Kelantan. Tak? Jadi kadang-kadang keikhlasan dia tu akan diganggu juga, akan dicabar. Mula-mula tu ikhlas lagi. Oh, kerana Allah, ji tolong haji ni. Lama-lama ji tolong dah tu. Mula-mula tu ji memang nak tolong haji. Lama-lama tu kurang ikhlas dah. Ji tolong dah tu. Tak ada kau sama sekejap. Tak. Jadi memang akan diuji lah, diuji. Kita tak kata kau mutawih, kita pun dah duduk tempat dia berat lagi dah. Wujud tak jadi mutawih kita. Nama kan memang tak ada tiru. Tak. Jadi awal jadi mutawih ni tak mayar macam jadi haram. Dia mayar belik nah. Tapi cerita macam dia haram tegak hebat nah. Kalau dengar ayat cerita tu gak tak sekelik ahli Jumaat. Pakai duk sini dah redha dah mati sini dah hamba. Tu aja tak maya situ. Bilik semua. Wajah cerita tu berapi bukan main ni. Jadi jauh orang je dengar daripada ju kecek. Jalah dah. Tak. Betul lah kena sentiasa jaga. Jaga. Beki. Dia kena tajdid semua tajdid. Tu. Sungguh. Degi semua jadi biasa. Kita jari-jari pergi yang nampak besar, agung, rumah lah. Degi semua kat puas. Ya buah tu. Ada gapo dia rasa atau kena baiki semua. Kena baiki. Batu Syekh Daud Al-Fatani. Dia duduk Mekah. Syekh Daud ni orang Melayu kita lah. Al-Fatani orang tadi. Dia duduk Mekah. Lama-lama tu dia mari berasa hilang izzah Mekah. Hilang kehebatan Mekah. Muka duduk semua Jadi dia pun ambil keputusan tubik duduk luar. Duduk di Taif. Taif ni jauh sikit. Dalam boleh musafir 100 kilometer lebih. Jadi dia suruh biar mari dalam hati dia ni perasaan membesarkan Kaabah, membesarkan tanah haram. Dah. Nak tahu mau kapur tak suruh dah ayat. Tak mau kapur. Oh, kalau mari bom tu orang jauh-jauh. Orang Melaka, orang Selangor, Negeri Sembilan, Sabah Sarawak mari. Bom. Orang Sabah Sarawak tu mari tanya, mana rumah Tok Momo sikit-sikit. Tak kenal. Kapal kita dah. Tak kenal kita ni. Tak seruan tu. Tak. Ulama besar duduk kapal kita. Kita tak tahu gitu ya. Tapi kalau orang luar mari, jangan mari. Tu adalah penyakit. Penyakit. Baik, kata dia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia ataupun berhijrah tu kerana nak nikah dengan orang puan, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya.
Maka dia ni hijrah dia ni bagi tujuan niat dia, mengikut niat dia. Sangat keji. Dia kata benda tu sangat keji. Kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya. Zahirnya nampak macam dia ni ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul. Hijrah ni perintah hijrah wajib. Seperti mana wajib semaya, sahabat masa tu wajib hijrah. Allah Ta'ala suruh hijrah, wajib hijrah, tinggal Mekah, pergi Madinah. Perintah dia wajib. Jadi zahirnya nampak macam nak ikut perintah Allah, dan menyembunyi ia akan menyalahinya. Tapi dia susu. Dalam hati dia tu dia ada benda lain dia nak buat. Sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarak. Walaupun kita cari harta harus, nak menikah harus dibenarkan oleh syarak sekalipun. Tapi sangat keji juga. Sangat keji sebab niat tu tak betul. Niat tak betul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun min sirri isda'athu. Ya. Gapo macam mana tu? Istauda'athu. Istauda'tuhu gitu. Itu kata istauda'tuhu. Tu. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ini hadis kursi ni. Bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsiaku, kata Allah. Aku taruh akan dia, aku simpan akan dia pada hati mereka yang aku kasih akan dia. Ikhlas-ikhlas ni rahsia Tuhan. Tuhan letak pada hati orang yang Tuhan kasih daripada segala hamba-Ku. Itu dah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang ikhlas ni walaupun amal kecil tapi kesan dia besar sebab ikhlas. Dia membesarkan ganjaran pahala tu. Walaupun kadang-kadang kecil lah, benda-benda kecil, tapi sebab ikhlas Allah Ta'ala beri pahala tak boleh nak bilang, tak terhitung. Tak tahu berapa kali ganda disebabkan oleh ikhlas. Waktu ikhlas ni rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala simpan di dalam hati orang yang dia kasih. Tu. Habis itu il-anqal, dan ketahui olehmu bahawa seni ikhlas itu 3 peringkat. Ini kita akan masuk dalam pertemuan yang akan datang, peringkat ikhlas. Walaupun kita kata ikhlas dah, tapi ada peringkat-peringkat dia. Mana peringkat paling tinggi sekali, mana peringkat yang paling rendah sekali. Tu nanti kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang. Ikhlas tapi nak kepada Allah Ta'ala muliakan dia di dunia. Betul tak? Nak suruh Allah Ta'ala mulia, Allah muliakan. Ikhlas dah tapi kat rendah lah. Berbanding buat apa-apa tu semata-mata kan Allah, tak ada mengharapkan ganjaran apa-apa. Abang ingat dulu masa mengaji, guru mengajar masa tu, ustaz Melayu kita juga, kita pergi kuliah pergi kelas tafakuh. Dia kata dia Mesir ni ramai orang susah. Orang susah ramai, gelandangan sangat ramai. Mak-mak bawa anak kecil, anak 5 bulan, tak ada rumah. Dia kata kalau kita beri duit dia, kita pelajar walaupun duit tak ada, tapi ada lah sikit sebanyak nak beri tu tak. Beri duit tu, kita bayar dia. Makcik doa kita nak pesa ni. Kita nak pergi pesa pagi tu, sedekah dulu. Sedekah bayar dia
doa kita najah biasa. Biar berjaya biasa. Dia kata ikhlas tahap rendah. Tahap komang dia kata, komang sepadan. Nah, kalau tak biasa tak ui. Nah, kalau bukan kerana biasa tak ui. Ada biasa baru tiba-tiba pitih ada dekat. Apa? Biasa. Nak suruh orang doa dia. Doa kita. Jadi kita bui duit tu, bui sedekah. Tujuan nak suruh dia doa kita. Nak suruh kita berjaya. Kita nak doa dia. Pun masih lagi kurang ikhlas lagi. Kalau nak ikhlas betul-betul, bui lillahi ta'ala. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita perlukan. Tak payah hajar macam itu tu. Doa sikit-sikit. Tak, kita bui, Allah Ta'ala tahu tak kita bui. Tahu. Allah Ta'ala tahu tak apa permintaan hati kita. Tahu. Jadi kita royak atau tak royak, saya tahu. Kita letak hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah betul-betul ikhlas kerana Allah. Nah. Supaya juga kita kalau kita kata dalam kehidupan kita kita ni tak kita buat kebaikan ke apa, kita minta orang doa. Ikhlas rendah sikit. Ikhlas dah habis rendah sikit. Jadi kalau nak betul-betul sumbangan kau buat ke apa, Allah lah sebaik-baik pembalas kita. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita. Dia Allah Ta'ala jadi kewal lepas-lepas awak kita tak ikhlas tu, kita minta doa mula. Dia lagi. Dia klik lagi. Ni kata tak ada apa dah lah, ambo dulu. Tak aja ikhlas sekadar apa dah. Tak apalah. Wal lepas tu ke mana? Tak, kita minta doa dengan Allah, ya Allah, minta maaf banyak. Cuai aku, taksir aku dulu ni. Mutimalah amalan aku ya Allah. Minta doa lagi tu dah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا صلاتنا إنك أنت أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.